Berikut disilakan Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Datuk Speaker. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perbahasan pada petang ini, bagi ruang kepada Tenggara, macam yang disebut oleh Muar jugalah, memang ada banyak lagi perkara yang dinamakan reformasi, ya, ahli Parlimen Muar hendak dibuat, tetapi sesuatu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apalah. Jadi ini adalah satu langkah yang walaupun agak lewat, tapi sebenarnya kita bersama-sama dalam Dewan ini boleh bersepakatlah untuk melihat kebaikan daripada pindaan yang bakal kita lakukan. Tuan Yang di-Pertua, kita bahaskan satu pindaan yang besar ni bukan benda yang bukanlah kecil, bukanlah kosmetik sebenarnya, bergantung kepada kita lah bagaimana untuk ia dilaksanakan kelak. Tapi reformasi struktur kuasa negara untuk mengehadkan tempoh penjawatan Perdana Menteri maksimum 10 tahun atau 2 penggal, Tenggara yakin keputusan yang dibuat ini bukanlah serangan terhadap mana-mana individu, tapi dia adalah langkah pembaikan. Dalam sejarah negara wujud pentadbiran paling lama, lebih 2 dekad, kita pun tahu siapa. Dan yang paling pendek pun ada juga, 15 bulan pun kita tahu juga tempoh Perdana Menteri ini. Dan pindaan ini yang dibawakan ke dalam Dewan ini hari ini telah dilakukan sesi town hall, libat urus dan sebagainya sehingga akhir Januari 2026. Dan hampir 90% responden sokong wujudnya had tempoh. Cuma kita tak tahu berapa banyak angka responden yang telah dilibatkan. Bagi Tenggara, Tuan Yang di-Pertua, prinsipnya jelas dan dalam Islam pun kita ada menyebut kuasa perlu ada hadnya, bukan mutlak, dan kuasa itu adalah satu amanah, bukan kebanggaan, dan memikul tanggungjawab ini adalah bukan kerja dunia saja, malah kerja akhirat sepenuhnya dengan bulan puasa. Jadi, dan saya juga memetik juga tadi pandangan Ahli Parlimen Bakri, setuju bahawa pindaan ini sebenarnya bila melihat kepada tempoh had pentadbiran Perdana Menteri yang dihadkan ini biasanya berlaku di negara-negara yang merupakan sistem presiden. Kalau kita tengok di Amerika Syarikat pun presiden, kita tengok di negara jiran kita pun presiden. Dan kalau kita tengok sejarah telah membuktikan kuasa tanpa had juga berisiko melahirkan budaya patronage, kronisme. Speaker, kalau saya minta laluan daripada Tenggara, dia benarkan. Speaker boleh benarkan saya? Silakan. Kalau silakan. Benarkan, silakan. Tenggara, saya nak tanya pandangan daripada Tenggara tadi tu. Kalau kita dengar tadi daripada Muar tadi, dia sebutkan soal berkaitan dengan pemisahan kuasa di antara Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Apa pandangan Tenggara tentang Perdana Menteri je? Menteri Kewangan tu kena bagi kepada orang lain. Terima kasih, Datuk Speaker. Baik, terima kasih ulangan. Kalau tanya pendapat peribadi saya nak respon lah. Perdana Menteri ni sebenarnya Menteri Perdana lah. Dan dilantikkan jawatan-jawatan kabinet ni untuk membantu dia mentadbirkan negara ini. Jadi bergantunglah kepada Perdana Menteri. Kalau saya Perdana Menteri, saya nak jadi Menteri Kewangan sebab mudah untuk uruskan banyak perkara. Nak memudahkan urusan, bukan nak mudahkan menyamun. Kita nak memudahkan menguruskan. Sebab kalau tidak, dia akan berlaku perkara-perkara yang susah lah. Ni, Bangi pun ketawa Bangi. Tapi kalau kita duduk kat situ, kita tahu betapa. Kan? Tapi kalau tidak pun, jadi kena ada menteri jugalah. Mungkin menteri luar bandar ke kan. Supaya kita boleh dapat menggunakan bukan kedudukan Perdana Menteri itu, tapi untuk kita boleh memudahkan lagi urusan pentadbiran. Itu pandangan peribadi Tenggara lah. Kan? Tenggara. Jangan, boleh jangan jawapannya tu. Jangan terap sangatlah kan. Saya jujur ni bulan puasa. Ya, Ulu Terengganu. Boleh, terima kasih. Terima kasih Ketua. Setuju tak Tenggara bahawa kerana pemusatan Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan lah, maka terjadinya tragedi satu NDB, wang NDB di Malaysia. Apa setuju? Apa komen Tenggara? Terima kasih. Saya ni sampai sekarang memang tak percaya wang NDB ni satu malapetaka pada negara. Ini saya jawapan seperibadi saya. Dia adalah satu kejelikitan, persepsi yang dibentuk dan sebagainya. Kalau diuruskan betul-betul, semuanya hendak memacu perkara itu dengan baik, dia akan jadi baik. Tetapi 1MDB bukan kerana pemusatan kuasa. 1MDB kerana terlalu baik untuk melakukan kepada rakyat. Di bawah MDB itu pun berlaku ada banyak perkara lah. 1MDB ni One Malaysia Development. Berhad. Tapi di bawah flag One Malaysia tu, Datuk Speaker, ada banyak benda baik. Ini saya dah tulis tadi dah. Kedai Rakyat Satu Malaysia dah tak ada dah sekarang. Klinik Rakyat Satu Malaysia dah tak ada dah sekarang. Bantuan Rakyat Satu Malaysia yang banyak itu dah tak ada dah sekarang. Jadi kalau kita nak sebutkan tu, banyaklah. Ulu Terengganu. Biarlah saya teruskan kepada perbahasan ni. Daripada kita berlalu-lalutan tentang perkara-perkara yang lalu. Kita nak melihat ke hadapan. Saya teruslah Tuan Yang di-Pertua. Dan kemustahakan kepada tinggal 9 saat. Boleh.
Saya minta 1 minit. Okey. Jadi yang paling musak sekali adalah dalam jadi kacau-kacau ni, yang paling musak sekali adalah pengenalan kepada rang undang-undang ini niatnya baik, tapi against kita adalah perlu kepada penghususan kepada pelaksanaannya. Proses peralihan itu selepas 10 tahun, kesinambungan peralihan itu perlulah kita lakukan dan ekosistemnya itu mestilah ataupun mekanismenya untuk melantik pengganti itu mestilah dilakukan dengan lebih kemas. Dan pindaan had tempoh PM ni, Tenggara nak kongsikan sikit 1 minit ni, turut memiliki risiko kepada rakyat dan kestabilan dasar negara. Perlu pendekatan dan langkah strategik yang berhati-hati sebelum digazetkan. Pindaan ini mampu akibatkan projek-projek strategik rancangan jangka panjang tergendala dan ia juga boleh memberi gentar pada hati pelabur-pelabur mungkin apabila nak bertukar kerajaan, tukar Perdana Menteri itu dah akan berlaku sesuatu lah. Dan fenomena lame duck boleh berlaku di mana pengaruh Perdana Menteri berkurang, dasar agenda kepentingan mula dah lari dan ketika dilaksanakan akibatnya pelaburan strategik terganggu. Kajian antarabangsa menunjukkan projek pelaburan berbilion ringgit menghadapi risiko 15 hingga 20%. Kos tambahan apabila kepimpinan berada dalam fasa lame duck dan begitu juga gangguan kepada pasaran saham dan sebagainya. Persoalannya yang Tenggara nak tanya, apakah perancangan kerajaan pastikan peralihan kepimpinan kuasa berlaku dengan harmoni, hindari risiko perebutan kuasa dan kelemahan pentadbiran, dan apakah mekanisme untuk pastikan program transformasi strategik seperti rancangan Malaysia, projek infrastruktur dapat diteruskan dengan baik. Dan kita perlu menilai implikasi ini dengan serius sebelum sebarang undang-undang digazetkan. Tenggara menyokong pindaan rang undang-undang perlembagaan ini sekiranya kerajaan mengambil langkah yang bertepatan serta berhati-hati bagi meminimumkan kesan negatif yang mungkin merugikan negara dan rakyat. Sekian, terima kasih. Tenggara menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Berikutnya saya silakan Yang Berhormat Machang.